Bilang jalan-jalan ambil angin. Ini pergi ke office balik. Nak tahu kita buat apa je, kita masuk dulu. Parking dalam. Depan. Biarlah saya tolak. Takut. Kalau boleh buatlah. Boleh lah. Gari saya buat. Ingat tak boleh ke? Ini mana boleh simpan macam ni? Jatuh, pecah. Kan nak tengok dulu jatuh. Aduh, tolak. Tolonglah. Apa konon? Satu lagi. So, kita akan mulakan sesi merapatkan silaturahim kita. Setelah kau marah-marah aku hari tu. Aku cuma prank. Aku dah bayar balik edit kau. Sudah. So, jadi ini ialah langkah pertama untuk kita mengenal each other. Oh ya? Naik motor jalan-jalan? Kejap. Ada lagi satu. Dia ialah langkah kita. Cuci motor. Untuk kita lebih bersabar, lebih faham each other, lebih common sense dan bertoleransi. Nak yang mana? Mana-mana je, awak pilih lah. Pilih. Ni. Okay, nah. Okay. So, dia punya aktiviti kita hari ni kau akan basuh motor aku. Aku basuh motor, saya basuh motor awak. Aku basuh motor kau. Boleh? Dekat sini kita akan tahu macam mana kita jaga barang orang. Oh ya? Ya. Sebab bila harta orang ni biasanya kita akan tak peduli sangat. Betul. Bila kita punya sendiri, kita akan jaga dengan baik. Kita akan fikir diri kita. Tapi bila orang punya, kita selalu tak fikir. Betul. Jadi ini ialah permulaan kita untuk kita. Patutnya tadi saya bawa motor awak. Awak bawa motor saya. Tak apalah. Takut yang ni besar sangat. Oh ya. Yang ni macam lebih berat daripada tu. So takut sikit. Kalau jatuh, kau marah aku lagi sekali pula. Tak apa. So, challenge dia, kau akan basuh motor aku. Jaga elok-elok dengan cantik-cantik, dan aku akan basuh motor kau. Okey. Dekat sini, anggap ini macam hati aku. Dan ini aku akan anggap macam hati kau. Okey. Aku tengok macam hati kau lebih banyak kotoran ni. Hati aku macam bersih sikit. Kau pernah basuh pergi car wash hari tu kan? Aku tak pernah basuh. Daripada aku beli hari tu, aku tak pernah basuh motor ni tau. Mana dah aku basuh? Daripada beli hari tu sampai hari ni, aku lap-lap je. Lebih kurang lah tu. Aku lap pun tak pernah. Makanya, kena pandai jaga. Makanya. Tinggal kat office je ni. Aku tak jenguk-jenguk sangat pun. Macam krim kek ke pun. Cuci kan? Air tak buka lagi. Okay, kita dah start ke ni? Kita dah start. Okay guys, hari ni kita cuci motor ini cara untuk merapatkan silaturahim dan pergaduhan hari tu, yang hari kau marah-marah aku tu. Saya cuci motor Asla cuci motor saya kan. So dia macam gini tau. Kalau kau rasa kau nak marah aku sekarang ni, kau balas dendam dekat motor aku. Oh boleh? Dah ada air. Wah, sudah. Sudah. So kalau kau rasa kau nak cederakan motor aku, kau kena ingat aku basuh motor kau. Okey, so, faham. Aku pun boleh cederakan motor kau bila-bila masa. Okey. Janganlah basah kasutnya. Let's go. Kau tahu tak, dulu aku guna sabun basuh baju. Sabun basuh pinggan ni untuk basuh motor dengan mak aku dulu. Oh ya? So mak kata sabun basuh pinggan ni dia menyerap minyak. So segala minyak hitam dan kotoran kat motor tu boleh hilang lah. Kunci motor aku tak cabut lagi. Tengok. Macam tu lah dia. Motor orang. Motor kau basah juga. Simpan di beg. Basah dari kita punya kitchen. Sorry guys. Wah Ina, Harry take tu serious. Basahkan sikit-sikit je. Lepas tu kita cuci pakai sabun. Bilang basuh dengan penuh hati. Ya. Macam basuh hati. Bila nak letak sabunnya kau daripada tadi berairnya. So sabunnya dia, bukan. Tak ada pokok kat situ. Sudah. Tu van Abel tu nak basuh sekali. Jangan. Tak boleh kena air lah van tu. Kenapa? Van tu rosak. Nak basuh ke tak nak? Nak. Kalau tak aku simbah kau. Basuh? Okey. Basuh motor? Baiklah puan. Ya, ni basahkan dulu. Kasut basah gila. Is it okay? Okey je, bau. Your shoes. Baulah kaki. Your shoes basah lenjon. Motor aku ni tak basuh daripada first aku beli. So memang dia a bit banyak lah rintangan dia. Macam motor kau ni macam masih lagi bersih. Kau macam banyak cuci juga kan? Lap-lap je. Oh, lap-lap je? Tak boleh cuci selalu. Oh. So macam tak kotor je motor kau ni? Kotor lah. Apa pun,
Aku minta maaf lah sebab hari tu marah-marah kau buat kau jadi kuli batak. Oh gitu Sebenarnya aku prank je tu. Sebab orang kan asyik cakap kau macam tu. Jadi sebenarnya bukan macam tu pun. Tak adalah, aku memang dah biasa dicop sebagai kuli batak. Taklah. Betul. Sebenarnya tu bukan. Dulu masa aku zaman sekolah lagi, aku suka macam angkat-angkat buku teks cikgu. Tolong cikgu, sapu-sapu kelas, lepas tu susun-susun meja. Sorang-sorang? Sorang-sorang lah. Lepas tu kalau cikgu ni minta tolong, cikgu nak minta tolong pun aku tolong juga dulu. Jadi budak-budak kelas panggil kau kuli? Kadang-kadang lah. Kadang-kadang ada masa tu orang macam nyindir-nyindir, orang ngolok lah. Ni hari kau nak tolong ni hari kau nak gitulah. Lepas tu kadang-kadang kalau macam dekat sekolah tu, aku antara yang paling top juga tau. Dekat sekolah tu. Kira macam hot stuff lah. Kira selalu ikut-ikut itu, ikut-ikut ini. Sport rim jangan lupa sport rim. Jadi diorang macam kadang-kadang diorang cemburu lah tengok saya. Jadi diorang macam olok-olok. Tapi untuk berkaitan dengan isu semasa ni, dia macam aku faham je yang pasal sebelum ni orang kata kau kuli tu sebenarnya daripada netizen juga. Tidak. Bagi aku tidak. Itu apa yang orang nampak. Kalau orang nak nampak, orang tak akan cakap. Jadi adakah tolong orang tu dianggap sebagai kuli? Yes. Tapi tolong, bukannya disuruh. Walaupun. Bukannya orang suruh kau. Sebab itulah aku buat konten hari tu. Aku suruh kau buat macam-macam. Itu the real definition of kuli sebenarnya. Ialah disuruh. Faham tak? Faham. Tapi thank you lah. Thank you pasal? Banyak membantu, tak pernah berkira, banyak tolong. Dia sebenarnya tak payah cakap thank you pun. Kita kena cakap Alhamdulillah. Kita kena banyak bersyukur. Sebab kadang orang yang tolong kita ni tak minta pun dibalas jasanya ataupun tak minta pun terima kasih. Tapi dalam Sebab adab, dia pun kena. Sebab orang yang menolong pun niat utama dia adalah untuk dapat pahala. Jadi sama-sama lah. Begitu. Jarang aku nampak orang basuh motor pakai span ni. Biasa pakai kain. Span, itu span apa Cuci piring. Span cuci piring. Tak ada span lain. Harry, you did well. Wah. Motor saya dah nampak berkilat dah. First time saya nampak motor saya berkilat. Harry, kasut tu basah gila. Okey je. Look at your shoes. Oh my god. Okey saja. Biasalah menuci. Menuci memang basah. Lainlah kalau kita jemur kain. Senyum-senyum bujang. Jatuh. Oh, main sabun. Last aku main sabun dari jam 6. Jadi, is this a buih? Asal dah cuci paling bersih motor Harry, asal siap dulu. Oi, lajunya. Dah tak ada segala kotoran. So jadi seperti yang kita cakap tadi, perumpamaan dia, jadi aku dah cuci bersih-bersih. Alah, Harry take too serious about basuh motor lah. Kenapa? Dah sejam dia memang kilat motor ni. Jadi nasib baiklah aku ada cut ni. Kenapa? Inilah dia kalau abah-abah cuci motor. Segala rantai-rantai tu pun semua dia kilatkan. No. Bukan. Sudah, aku dah cuci belah situ. Ya ke? Ya. Kita belum je. Dah lah. Nak berkilat macam mana lagi? Bukan berkilat. Ni dia kotoran-kotoran yang ketara ni. Stop it! Dah habis masa dah. Tak payah dah lah. Oh! Hey, damn. Hai. Dah mandi juga. Macam mana nak balik kalau macam tu? Nah, sabun kepala. Shampoo. Harry! Why? Ini. Guys, korang nak tengok Harry Azrul mandi? Apa?
No! Ni. Menyesal. Aduh! Kita tak boleh kena air. Kenapa air tu macam warna kuning-kuning? Alah! Kenapa air ni warna kuning? Huh? Kurang! Wah! Air kotor! Harry! Berkutu. Berkutulah kau. Kayak Harry mandi air kotor kan? Dah ada siap masuk ke dalam mulut. Air tu warna kuning. Harry! Guys, sumpah air tu warna kuning. Serius cakap. Sebab maybe... sumpah. Sumpah tak tipu. You guys need to see this one. Lafi, nampak tak air ni warna kuning? Damn. Kuning yang teruk tu. Kau nampak tak guys? Air ni kuning yang kuning besi tu. Hebat. Harry, kau tengok ni. Betul-betul kuning air ni. Lepas. Dah lah bagi masuk mulut tadi. Allah, tak menyerap lah. Tak menyerap. Oi, kotor. Tadi masuk dalam mulut tapi kotor. Time aku nak simbah kotor. Jadi siap masuk ke dalam mulut lagi. Ya ampun, Harry Azrul macam budak kecil. Ini budak-budak kecil yang apa tu mak-mak tak bagi mandi kat luar nak juga mandi hujan. Tu yang kencing. Tolong, kencing. Harry! Ternyata ketika mandi pun nampak handsome. Gila, baju kau dah kuning-kuning lah. Kenapa jadi kuning-kuning? Entah, Sebab air pipe ni ke? bekarat tu. Berkarat by pipe ni. So guys, kita orang dah settle basuh-basuh motor. Betul. Tinggal nak lap je. Yes. Kalau tak nanti ada watermark konon. Yes, betul. Yeah. So apa-apa pun pray for Harry sebab dia dah mandi air bersih tadi. Dan dah siap masuk mulut. Paling tak boleh belas siap masuk mulut. Woi! Tu je lah korang. Aku terbayang karat-karat besi tu. Dah masuk dah dalam badan aku. Ada tertelan ke? Aku dah ada kuasa besi dah. Ada tertelan ke? Tak tahulah. Tertelan kot. Tak apa, nampaklah makin berseri lepas mandi air bersih. So apa pun, thank you Harry sebab masukkan motor Asla. Dan Asla pun dah basuh motor Harry. Yes, betul. Thank you juga Asla bawa aktiviti santai petang ni. Aku ingatkan nak jalan-jalan. Rupanya cuci motor. Okey lah. Next time lah kita jalan-jalan. Nak jalan-jalan dengan aku ke? Tak lah, okey je mana-mana. Cuci motor ke jalan-jalan. So tak nak lah. Okey, nak juga. Nak je. Okay, so next time lah korang. Korang nak tengok Asri jalan-jalan naik motor ride-ride pun. Betul. Next time. Untuk masa sekarang ni, kita ubati hati yang luka lara dengan buat aktiviti bersama. Barulah kita macam merapatkan semula silaturahim. Yes, betul. Selepas Harry marah-marah Asla dan Asla marah-marah Harry. Yes. Apa pun, thank you so much korang for watching. And Asla minta maaf kalau ada salah silap dekat korang semua yang buat korang terguris hati. Yes. Dan inilah kami Asri. Kiyomi. So korang semua, kita berjumpa lagi di next content Asri. Dan jangan lupa untuk support kami sampailah ke penghujungnya. Benar sekali. Dan thank you so much sebab masih lagi support. Dan kepada fans-fans baru, korang kena stay tune sebab ada banyak lagi benda yang menarik Asri akan buat. Yes. Let's go guys. So jumpa lagi di next content. Macam mana outro kita? Confident? Nakam memon. Confident? Like Nakam memon. Bye guys.